Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik murid-murid, mari kita lihat tujuan KWLH. Apa itu KWLH? Singkatan daripada know, what, learn dan juga how. Okey, baik. Yang pertama, pelajar dapat mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan bahan atau teks yang diberi untuk proses pengajaran dan juga pembelajaran. Murid-murid, yang kedua, pelajar sendiri dapat menentukan apa yang diperoleh daripada bahan atau teks yang disediakan dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Yang ketiga, pelajar dapat menentukan maklumat tambahan yang perlu dicari daripada sumber lain selain daripada sumber yang telah disediakan. Yang keempat, pelajar dapat mengetahui apa yang diperoleh daripada bahan yang sedang diberikan. Teknik bacaan KWLH, apa itu? Yang pertama sekali, K merujuk kepada now, iaitu bermaksud perkara yang sudah diketahui sebelum membaca. What adalah perkara yang hendak diketahui sebelum kita membaca bahan yang diberikan. Learn, L, perkara yang dipelajari selepas kita membaca. Dan akhir sekali, how, bagaimana cara untuk kita mendapatkan maklumat tambahan yang ingin diketahui melalui bacaan bahan-bahan yang lain. Seterusnya, okey, baik. Menggunakan jadual ini, merujuk kepada jadual ini, pelajar mestilah mencatat apa yang sudah diketahui melalui bahan yang telah diberikan. Kemudian, what, apa yang hendak diketahui melalui bahan tadi. L, apa yang telah dipelajari yang kita dapat daripada bahan yang telah diberikan. Dan akhir sekali, how, apa lagi maklumat yang kita perlukan untuk bacaan-bacaan yang seterusnya. Pelajar dikehendaki mencatat maklumat perkara yang sudah diketahui berdasarkan tajuk dan juga perkara yang hendak dibincangkan dalam jadual K. Seterusnya, pelajar dikehendaki mencatat perkara maklumat yang ingin diketahui lebih lanjut berdasarkan tajuk ataupun perkara yang dibaca, catatan berdasarkan soalan yang diberikan oleh guru. L, apa yang telah dipelajari, pelajar dikehendaki mencatat isi penting yang diperoleh daripada bahan yang dibaca berdasarkan tajuk ataupun perkara yang diberikan oleh guru. Dan akhir sekali, pelajar dikehendaki mencatat bagaimana, bila dan di mana untuk kita dapatkan maklumat yang boleh lengkap berdasarkan teks ataupun bahan yang diberi. Pelajar boleh membuat cadangan untuk merujuk sumber lain. Sumber lain boleh kita rujuk pada bacaan-bacaan yang lain ataupun internet yang kita boleh dapatkan melalui platform. Okey, baik. Baik murid-murid, sekian sahaja untuk kali ini. Kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk sesi yang seterusnya. Sekian, terima kasih.